Okay guys, so sekarang ni saya berada dekat iMotorbike. Pada sesiapa yang rasa macam nak pakai motor Jepun kan, asyik-asyik pakai motor yang biasa-biasa je, so this is the time. Dekat iMotorbike sekarang ni tengah ada satu promosi yang gila-gila. Daripada 1 sampai 14 Jun korang boleh datang kat sini. Sebab apa? Diskaun sehingga RM5,000. Macam korang tahu, iMotorbike ni satu tempat yang trusted untuk korang cari motor. Tapi kat sini dia bukan ada satu, bukan dua, bukan tiga, bukan lima, tapi ada lebih daripada 200 motor yang tengah on sale dekat sini guys. Welcome back to my channel. So sekarang ni saya berada dekat iMotorbike, yang mana dekat sini kita tahu syurga kepada motor second hand yang berkualiti, condition yang tip top, harga yang mantap untuk didengar, enak untuk digunakan. iMotorbike ada bagi peluang untuk kepada sesiapa yang nak merasai the feel of the premium bike of the Japanese. This is the right time untuk korang grab promosi yang berada dekat sini guys. Dekat mana? Dekat iMotorbike. Kat sini ada macam-macam kategori. Kalau korang berminat, kita ada sports bike, kita ada naked bike, kita ada touring, kita ada skuter. Macam-macam pilihan yang korang boleh dapatkan dekat sini hanya dekat iMotorbike. Tambahan pula sekarang guys, harga dia tengah turun tau. So this is the right time. Saya nak tekankan sekali lagi, this is the right time. Korang kena datang, grab diskaun sehingga RM5,000 untuk promosi Japanese bike yang berada dekat iMotorbike guys. Macam korang nampak dekat sini, nak pakai untuk daily ada, nak pakai untuk pergi kerja ada, nak pakai untuk ride pun ada, tak ada masalah. Semua ada dekat sini. Selain tu juga, kepada siapa yang nak cari weekend bike, motor yang untuk geli-geli nak main track, so pun ada dekat sini. Jadi kita ada daripada sisi 250, kita ada CBR, kita ada R15, kita ada R6 for Karak King. Boleh datang dekat iMotorbike. Dan macam korang tahu, motor-motor brand Jepun ni kita ada daripada Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Apa yang aku suka pasal iMotorbike ni, dia jaga dia punya kualiti. Dia ada lebih daripada 170 inspection point. Kalau korang tak puas hati dengan motor yang korang beli dekat iMotorbike, dalam masa 6 hari korang boleh pulangkan motor ni balik dan dapatkan balik cash. Bila korang scan QR dekat sini, korang akan nampak dia punya detail motor ni lah. Sama ada dia tahun bila manufacture, mileage, loan berapa dan sebagainya. So semua detail ada dekat QR. Senang je untuk korang buat pilihan sama ada nak beli yang ni ataupun motor yang ni. Korang punya customer experience dekat iMotorbike ni memang best, di samping korang dapat motor-motor yang korang idamkan. So basically campaign ni sangat-sangat best untuk orang yang baru nak commit dengan dunia motor tapi macam tak nak keluarkan kos yang banyak. Korang kena datang dekat iMotorbike. Kempen ni berjalan daripada 1 sampai 14 Jun. Sekarang dah 10 hari bulan, lagi 4 hari saja guys. Korang boleh datang dekat iMotorbike ni, feel sendiri, tengok motor mana yang korang berkenan, FZ ke, motor Honda ni ke, on tengok mileage. Sehingga RM5,000 siapa nak bagi. Tak ada siapa boleh bagi. Dekat iMotorbike saja korang boleh dapatkan diskaun. Jadi aku akan sediakan link ataupun QR, korang boleh scan alamat Waze ke sini. Macam sekarang ni aku berada dekat iMotorbike Glen Mary, dan korang boleh approach diorang punya salesman kat sini. Diorang akan bantu korang. Kalau korang malu, korang boleh scan saja QR dekat sini dan diorang akan assist untuk dari segi loan dan sebagainya. Sebelum aku akhir video ni, satu lagi aku nak ingatkan korang kena save the date. Pada 19 hingga 21 Jun bulan ni, iMotorbike akan ada motor day sale. Memang promosi, memang kau iMotorbike bagi guys. 19 sampai 21. Saya akan berada dekat sini pada 19 ataupun 20 hari bulan untuk korang jumpa. Dan lepaskan peluang untuk datang pada 19 hingga 21 hari bulan Jun 2026. Kempen pada 19 hingga 21 tu adalah kempen yang the best. Kalau korang just datang nak cuci mata ataupun korang memang nak survey, ada intention nak dapatkan motor baru, boleh datang dekat iMotorbike Glen Mary Shah Alam, Penang ataupun dekat Johor Bahru. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment, share and subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye.